Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi Nash dalam Nash Channel. Hari ni hari Isnin, bekerja guys. Hai, hari Minggu kejap sangat. Okay, seperti kau lihat ni jalan basah. Sebab aku rasa malam tadi hujan. Aku rasa pagi tadi pun hujan lagi ni. So bila jalan basah ni jalan licin ni kena hati-hati lebih sikit lah. Kena hati-hati. Tak kisah kau pakai tayar apa sekalipun. Kata Azia ke apa? Azia tu kejap slow, kejap laju. Jalan-jalan licin ni kan, kalau boleh jangan brake mengejut lah. So sebab tu lah kena slow. Batu. Hari ni hari Senin, jalan basah, aduh. Ini selalunya time jam ni, aduh. Yang malas ni. Apa aja tak kisah. Jangan hujan je, aku tak standby ni. Aku tak kawal hujan pun. Ni kalau hujan ni memang kena berhenti tu kawal hujan ni. Sabar ya bro. Thank you. Oh, dia ada Y16 full and series juga ni. Nampak macam cantik je. Aku next maybe nak tukar tayar lah. Tayar Rosso Sport depan belakang. Abang ni pakai Racing Boy double full race. Aku tak minat sebab dia nampak macam bagak sangat, besar sangat. Oh, dia punya master pump pun dah tukar Racing Boy. Master pump belakang lah. Oh, tayar Pirelli. Wow, tayar Pirelli. Oh, dia dah pakai sweet arm panjang. Lawa tu. Apa belakang dia pun dah macam Tom Yam lah. Awak abang. Okay, belah sana masih lagi belum buka wiper. Dan tu kita so far mungkin tak hujan lagi. Tapi makin gelap guys. Risaunya aku. Malas lah nak berhenti. Silakan bang, silakan. Nampak tak sabar. Oh, gelap guys. Jam terus. Keluar terus jam.
Ambil kau. Tak kasih chance langsung. Hei Allah. Dugaan hari Isnin. Oh sana buka lah dia punya wiper. Membimbangkan ni. Macam mana masuk kanan? Jangan antara anda masuk ke kiri tiba-tiba. Takut pula aku, risau pula aku. Nak berhenti ke tidak? Nak berhenti ke tidak? Tak apa, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab aku bukan jauh sangat pun aku tempat kerja. Dalam 30 km je. Kalau nak laju kena belah sana, belah kanan tu. So belah kiri ni dia orang sempit sikit. Tak, sana sikit. Laju memang. Memang aku kan memang kena berhenti. Kita berhenti kat Petronas. Bukit Lebat. Aku dah basah tapi tak basah sangat lah. So buka seluar, buka kasut semua dekat Petronas. Masih on ke? Masih on. Oi bang, sini berhenti. Bang kan slow. Slow sangat pula FCV. Okay, hujan lebat. Hujan makin lebat. Jom kita berhenti dekat sini. Petronas lah. Dia kalau tak bawa motor, tak ada kuat sangat hujan dia. Cuma kau bawa motor kan. Dia kuat jadi dia. So kita cari tempat untuk kita bertukar. Kita cari tempat untuk kita henshin. Alright, sini okey kot. Bismillahirrahmanirrahim. Yes sir. Ni baju hujan yang aku pakai. Ni kalau kau nak tahu baju hujan apa, kau boleh tengok dekat showcase TikTok aku. Sempat lagi promote Okay, phone ni boleh keluarkan. Aku suka baju hujan ni sebab apa ni? Dia ada velcro ni. Kemudian dia ada poket.
Okay, so aku rasa tu sajalah video pada hari ini. See you in next time.